Inisiatif Sejati Madani terus memberi impak positif dan memanfaatkan komuniti setempat. Di Kampung Pian, Kuala Krau, Temerloh, masyarakat orang asli suku Jahut memilih melaksanakan projek pertanian moden. Laporan Ayu Norehan Saleh. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pian, Ahmad Rizal Fauzi berkata, tanaman timun dan terung di atas kawasan seluas lebih 2 hektar itu dilaksana menerusi sistem fertigasi secara berkelompok. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan hasil tuaian sehingga 10 tan dalam satu pusingan 30 hari. Sekaligus meraih pendapatan antara RM8,000 hingga RM12,000. Yang ini sistem dipanggil sistem fertigasi, mana pengairan dan pembajaan. Mana dia baja tu kita baca satu tempat di tong yang telah disediakan, jadi kita pump itu, jadi air baja tu akan direct terus ke polybag ni, ke tanaman ni lah. Jadi dia saya tak langsung dia akan direct baja tu, dia tak pergi ke mana. Ketika ini pekebun sedang dalam proses menyah kuman bagi menyingkirkan kuman yang jahat dan meninggalkan kuman yang baik sebelum menanam anak benih yang baru. Dan ini penting agar pertumbuhan akarnya sihat sekaligus mengeluarkan hasil yang berkualiti. Jangkaan kalau kita start tanam pada minggu hadapan, minggu yang keempat. Jadi bulan 6 minggu keempat tu dia akan start menuai. Jadi minggu ke-3 bulan 7 tu dia dah habis. Projek tersebut bakal diperluas kepada tanaman cili bara pada masa akan datang bagi melonjakkan lagi ekonomi masyarakat asli di kampung berkenaan. Ayu Norehan Saleh, RTM.